Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bertemu lagi kita di saluran YouTube Evarina Channel. Hari ini saya nak tunjuk cara mudah memasak mi kari yang special, amat sedap. Rasanya cukup rasa, cukup lemak, cukup rasa-rasa pedas, rasa-rasa lemak, wangi dan memang sedap ya. Kita ke cara-cara penyediaan. Mula-mula panaskan periuk, masukkan minyak dalam satu cawan ya, satu cawan metrik. Kemudian masukkan bawang merah yang dipotong atau dihiris nipis. Saya guna bawang merah ni banyak juga, dalam 15 biji bawang merah. Ni agak-agak besar jugalah bawang merahnya. Kita goreng bawang tu hingga warna keperangan. Api sederhana ya. Dan bila warna dah macam ni, slowkan api. Cepat angkat separuh daripada bawang goreng tu untuk nak buat bahan taburan nanti ya. Kita nak jimatkan masa. Sambil-sambil nak masak tu boleh sediakan bawang goreng. Separuh lagi guna untuk menumis serbuk kari lagi. Masukkan juga 2 kulit kayu manis, bunga cengkeh dan buah pelangga. Kemudian masukkan bawang besar yang dikisar bersama bawang putih. Bawang besar tu agak-agak lah, dalam 3 biji bawang besar dikisar dengan 7 ulas bawang putih. Kemudian masukkan halia yang dah ditumbuk halus ya. Masukkan 1 batang serai yang diketuk. Kalau suka lebih boleh masukkan 2-3 batang serai lah. Saya tambah lagi 2 lah, 2 batang serai, 2 tangkai daun kari, dan kita tumis bersama bahan-bahan tumisan lain. Kemudian bila naik bau dah warna keperangan bahan-bahan tu, bawang-bawang segala tu, masukkan serbuk kari yang dibuat paste lah. Sini guna banyak juga, dalam 15 ataupun 1 mangkuk lah, 15 sudu makan ataupun 1 mangkuk serbuk kari yang dah dicampur dengan 2 sudu makan serbuk cili ya. Kita bancuh dengan sedikit air, jadikan paste. Dan kita tumislah hingga paste kari tu dia kering ayak dan naik minyak. Boleh masukkan halia yang diketuk. Kemudian masukkan, bila dah agak kering ayak tu, boleh masukkan udang kering yang dikisar halus, direndam terlebih dahulu. Dan kalau nak bagi elok, boleh goreng terlebih dahulu udang kering tu, baru kita tumbuk ataupun kisar halus, baru dia bau wangi ya. Dan gaul-gaul bersama dengan paste kari tu hingga bercampur sebati ya. Api jangan tinggi sangat sebab dia mudah hangit. Dan kalau suka minyak yang banyak, boleh masukkan minyak banyak lah. Saya sebab kurangkan minyak, nanti kita nak masuk santan, jadi saya tak lebihkan minyak. Kemudian bila dah kering paste kari tu, dah kering ayak dan pecah minyak, boleh masukkan ayam lah. Sini saya guna dalam lebih kurang setengah ekor ayam. Lebihkan bahagian tulang-tulang lah yang dipotong kecil lah, jangan potong besar ya. Kalau suka ayam banyak, boleh lebihkan ayam lah. Sebab kita lagi nak ada bahan campuran lain. Kita akan campur dengan fish ball, fish cake, tahu kering, jadi dia akan menjadi banyak lah. Dan masukkan juga ayak. Sini pakai banyak ayak. Mula-mula masukkan sedikit ayak untuk bagi dia didih dulu. Nak bagi kuah kari tu betul-betul masak dengan elok lah. Jadi kita masukkan sedikit ayak.
untuk melembutkan ayam juga dan bagi mendidih lah. Nanti ayam akan ditambah lagi sebab kuah kari kalau pekat sangat, bagi saya lah, saya tak suka kuah yang pekat sangat. Okey, kita tutup dengan tudung periuk dan sekali-sekala tengok dan kacau-kacau lah bagi kuah kari tu mendidih. Okey, dan ni saya dah tukar periuk yang lebih besar dan masukkan bahan-bahan perasa dia lah. Ni kita masukkan buah kemiri ya, buah keras yang ditumbuk halus dalam 5 buah keras. Masukkan bahan perasa, asam garam dia. Asam ni masuk asam gelugur lah, asam keping dalam 4 keping macam tu. Kemudian bila agak mendidih tu kita tambahkan ayam lah. Saya dah pindah ke periuk yang lebih besar agar ada ruang dan boleh tambahkan kuahnya. Kalau periuk kecil tu kuah dia sikit lah. Okey, sini saya guna kira-kira 2 jang ayam. Boleh sesuaikan kepekatan ikut selera kita masing-masing lah. Kalau yang suka kuah pekat, kurangkan ayam dia. Kalau suka kuah dia cayak sikit, boleh tambahkan ayam dia. Itu atas selera masing-masing lah. Ni mi kari adalah jodoh spesial lah, terutamanya pada hari raya. Masa puasa pun kita makan mi kari sedap. Raya memang wajib lah kena masak mi kari. Kemudian kita masukkan santan lah. Sini guna santan, pakai banyak santan pekat. Saya dah bekukan terlebih dahulu lah. Dan masukkan santan pekat tu, tambahkan ayam, jadi cayak lah. Sini saya guna dalam RM6 lah, RM6, RM7 macam tu lah santan. Kalau suka berlemak lebih tu, tambah banyak sikit santan ya. Saya sebab saya tak boleh makan lebih-lebih tu benda yang lebih kolesterol lah, lebih bersantan. Tapi dah kita kena makan juga, tapi makan yang beringat-ringat lah, berpada-pada ya. Tambahkan ayam tadi tu, lebih kurang banyak juga ya. Kemudian masukkan udang besar. Sini saya guna udang kertasnya, dia besar udang ni, dalam 5 ekor. Kemudian masukkan, bila dah mendidih elok tu, kita masukkan fishball, fish cake, tahu kering ya, tahu kering. Ni hampir nak masak dah, kita boleh masukkan bahan-bahan ni ya. Kalau fishball, fish cake, setengah orang dia masuk kemudian pun boleh. Dan masukkan garam secukup rasa. Kacau-kacau sedikit. Kalau ada kerang boleh masukkan, memang lebih sedap lah kerang. Sebab saya cari kerang tak jumpa, tak ada kerang lagi masa ni. Saya tak masukkan kerang lah. Kalau ada memang kita masukkan, tapi kerang boleh celur masuk semasa kita nak makan pun boleh. Kita masuk kemudian sebab dia akan kecut ya. Masa kita nak hidang tu, nak taruh kuah atas, baru masukkan kerang. Mi kari saya memang spesial ni. Kita dah siap masak mi kari. Macam ni lah rupanya. Sedap ya. Kuahnya tak pekat sangat, tak cayak sangat. Dan kalau kita suka, ni boleh dihidangkan. Saya dah masak mi tadi dan sediakan bahan-bahan sekali lah, bahan-bahan hiris. Dan kita celur, terutamanya kacang, kita pakai kacang panjang, toge, kita celurkan. Dan kalau suka boleh masukkan sawi ya. Itu adalah bahan sayur yang dicelur lah. Dan kemudian jangan lupa telur
kita rebuskan telur. Potongkan daun bawang dan boleh hiriskan cili hidup. Itu ikut sukalah kita nak bahan banyak mana. Dan jangan lupa asam limau lah. Perlu ada asam limau, kita boleh rasa masam-masam yang lebih sedap. Okey, sehingga bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa.